Kita dah jumpa dah rumah idaman kita. Tiba-tiba ejen kita tu bagi tahu, "Sorry brother, rumah ada caveat." Apa sebenarnya caveat ni? Dalam bahasa mudah dia, caveat ni adalah satu sekatan atau tuntutan yang didaftarkan pada geran hartanah. Ini bertujuan untuk bagi tahu bahawa ada pihak yang mempunyai kepentingan dia terhadap hartanah tersebut. Contohnya jika pertikaian pemilikan, urus jual beli yang belum settle atau terdapat tuntutan daripada pihak tertentu. Bila caveat didaftarkan, proses jual beli atau pindah milik ni boleh jadi lebih susah lah, tertangguh sehinggalah isu ni selesai. Sebab tu sebelum kita nak beli rumah, beli hartanah, penting sekali untuk membuat semakan status hartanah terlebih dahulu. Tapi jangan tengok rumah tu cantik saja dan harga murah, tapi pastikan dokumen hartanah bersih dan tiada masalah. Nak tahu cara semak status hartanah sebelum beli rumah? Follow saya untuk tips hartanah yang mudah difahami. Dapat sesuatu?